Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN merekodkan sejumlah 2,427 murid tabika perpaduan mengalami masalah bantut dan bantut teruk setakat Mac tahun ini. Ketua Pengarah JPNIN Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata, selain itu sebanyak 72 kanak-kanak taska perpaduan turut dikesan mengalami masalah yang sama. Tambahnya, bagi mengatasi masalah ini, JPNIN mengambil beberapa inisiatif termasuk melaksanakan program kesedaran, menyediakan menu makanan berkhasiat di tabika dan taska perpaduan dengan kelulusan Jabatan Kesihatan Negeri serta memastikan makanan disediakan oleh guru dan pendidik mengikut kreativiti untuk menarik minat kanak-kanak. Cik Roslan berkata masalah pembantutan merupakan satu cabaran besar kerana ia boleh memberi kesan terhadap prestasi akademik, kebolehpasaran pekerjaan, malah turut mempengaruhi kekuatan ekonomi negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program pelancaran menu sihat perpaduan serentak seluruh negara tahun 2025 di Pusat Aktiviti Perpaduan Tumpat pada Ahad.